Assalamualaikum. It's your girl. Okay, hari ni Hari Raya Haji, pukul 9 pagi 7 Jun, hari Sabtu. Kenapa kita orang masih dekat rumah lagi ni? So, kita orang Raya Haji tahun ni sebab terlalu singkat. Dia jatuh pada hari Sabtu. Allah. Dia jatuh pada hari Sabtu. So, macam kalau balik kampung pun esok dah kena balik. So, plannya kita orang akan balik hari. Lepas ni kita akan gerak ke Temeloh. Lepas tu malam kita orang balik sini balik. So, that's the plan. Tema untuk Raya Haji adalah dark blue. Dark blue. Tak ada royal blue. Tudung I tak jadi hari ni. So, korang kalau nampak macam kelepek melekat dekat muka tu, hiraukan. Okay, jangan korang judge. We see, we don't judge. Okay, betul? We see, we don't judge. Wow, seksinya. Kita ada wanita seksi kat depan ni. Alamak, tak tunjuk. Dia seksi. So, that's the plan. El tak tunjuk lagi makanan Raya Haji kita orang. El akan turun tunjuk. Wow, ribut betul lah korang pagi. Dia macam dah plan lah Kak Syirah. Macam hari ni Oni semua akan. Okay, jom kita tengok Mama punya preparation. Ya Allah, korang ready 1, 2, 3. Wow. Mau boleh tak tolong angkat-angkat dia punya penutup tu, tunjuk satu persatu? Boleh. Okay, kita ada rendang hitam yang dimasak oleh nenek. Rendang ayam yang dimasak oleh El. Okay, tengok tu. Wow. Kita ada nasi impit. Kita ada lemang. Ni lemang El dengan Irish yang buka ya. Ambil. Ya Allah, budak ni potong kek marble ke nipis-nipis? Macam kek marble dibuatnya lemang ni. Aduh. Lepas tu kita ada signature Mama punya bihun sup. Ya Allah, korang kalau please lah, kalau korang sup tulang. Kalau korang nak rasa Mama punya ni, wow, tengok tu, that chunk of fat. Memang sedap gila Mama punya. Masam dia perfect. Lepas tu kita ada dia punya condiments. Yes. Ni bihun kuning baru nampak selera. Kalau putih tak selera. Dia tak ngam. Lepas tu of course lontong nenek bersama dengan kuah kacang ayam. Sesiapa ada tak kat sini geng yang kuah kacang ayam? Kita orang semua daripada kecil kuah kacang ayam. And then the last one is rendang daging yang dibuat oleh Mama. Dia dah macam daging apa? Rendang kering tu kan? Rendang apa nama ni? Rendang kering. Wow, kena tak gambar ni. Aduh. Ni air El buat. Lepas tu kita ada ni serawut durian. I tak makan durian tapi I makan kuah durian, serawut durian. Ui, sedap. Mah, bapak tiks je. Musang King, babe. Musang King dibuat kuah durian. Air. Sebab tak makan kuah durian ni rasa. Tak makan durian. Terpaksa buat. Abang El, budak-budak ni semua tak makan. So kita makan kuah durian. Pelik kan? So jap, El nak takat gambar. Nak update dekat story. Story pun penting juga Okay, sabar. Boys, let's eat. Yen, Danny, semua jom makan. Jom. Kita gambar. Bapak. Ui. Wow. Tengok korang behind the scene. Powerpuff Girl. Bukan ninja. Ada orang nak karaoke weh. Hari raya, genap sudah sebulan.
guys, kita orang dah nak balik kampung. Next first car. How my feet? Jom, Kak Syirah. Macam semua tu kat dalam? Tu dalam. Kita nak pergi ke mana sekarang? Kita orang nak balik ke Temerloh selama 2 jam setengah. Kalau tak jam boleh jadi 3 jam. Kalau jam boleh jadi 3 jam setengah. Yes. So, saya sangat marah. Tak sabar nak dapat apa? Nak mengendarai, orang cakap apa, nak menaiki ia mengendarai seperti Tokyo di Jokebiki Tokyo. Negara motoki sesene Tokyo. Okey. Apa? Tunjuk kereta. Wih, bapak buruk. Itu libas daun kot. Okey. Sekejap Kak Syirah, jangan tu sangat. Kita orang. Muka main peranan lah. Okey. Kita nak juga. Macam kemah. Pegang. Nampak marah tu. Nampak. Hi guys, kita orang nak bergerak ke kampung. Tengok, we got our matcha strawberry ready. Dia buat homemade je. Homemade je korang nampak ni. Arish. Saya nak beli. Turun. Nak buat story. Oh, Shiba Lola. Tengok, jom kita rasa. Air ni macam sempit sikit lah. So macam kau kena tepi sikit. Diorang gerak. Air bola, air kakak bola. Tak sempit. Diorang gerak. Tak sempit. Hello, ini Encik Nazrin dan Encik L tengah membersihkan kereta dan tengah mengisi minyak kereta. Alamak, mukanya marah sekali. Siapa yang tiba-tiba ketawa? Terima kasih Aneh. Where have you been? Let's go! Boleh ke kampung? Let's go! Timbul cinta dalam dada pada pandangan pertama. Dari itulah aku terlena. Dia menikah, apakah mau jadi pacar ganda? Dia menikah, membuat diriku tergila-gila. Okay guys, kita orang dah sampai dah dekat Temerloh tapi tak masuk lagi dekat dalam. Papa tengah beli lemang. Ya, lemang kat situ. So, kita orang akan masuk ke kampung selama 30 minit. Okay guys, kecil. Yeay, kita dah sampai kampung kita. Siapa nak buka pagar? Siapa nak buka pagar? Tolong lah terdekat pagar. Papa pergi. That's our dad. Looking so charming. Wah, dah buat baru. Korang tengok, kita orang renovate lagi besar kat tepi ni. Nanti I'll tunjuk. Yes sir. Okay. Ya, denan. Dah ikut apa ni? Dah sampai. Kakak suruh ambil. Jadi nenan dah. Yeah. Mama tidur tu dah jadi apa ini? Lebih kotor ni kereta. Jangan nak ambil beg. Okay, kita dah kat mana? Kita dah dekat Temerloh. Yeay. That's scary. So ni rumah yang kita orang renovate. Okay. Tambah. Besar lah. Ni kena naik lah. Ini besar, kita masuk ke ruang tamu lama. Okey. Ini dapur. Ini agak besar buat pintu. Ke sini. Tak nampak memang bagus. Sabar. Ini akan buat kawasan lapar. Kita buat bumbung. Sebab kita nak masak-masak kat luar. Dua orang. Kat sini bilik Abang Yen, kat sana bilik Abang Om.
Oh, gitu ya. Besar kak. Nanti tadinya pecah. Nanti pecah. Ni excess sampai sini. Ni bilik yin. Ni bilik bau. Mana bilik yin? Ni bilik yin, bilik bau. Ini bilik air. Oh, ini tak sambung ke ni? Tak. Jadi bentuk macam ni lah. Macam ni je. So ini sambung ni? Dia tutup lah dia. Sambung sini lah? Tak. Ha? Dia macam ni. Kamu tak nak bilik adik nanti gelap. Okay, kita orang tak ada aktiviti apa sangat tau sebenarnya. Ish, lalat ni. Kita orang sebenarnya basically balik kampung just macam nak tengok apa tu, proses rumah renovate kita orang ni. Lepas tu macam tu je lah. So sekarang ni kita orang nak bergerak ke Jerantut, nak jumpa Pak Teh. Basically tak ada apa-apa pun Hari Raya Haji ni. Macam meh shut Masya comelnya. Comel. Diorang memang pulun habis. Kalau rosak tu memang kena diorang. Guys, tengok sini dekat gambar. 1, 2, 3. Ya, lagi dah. Dah. Tak sebenarnya tak balik lagi. Tapi kita orang duduk dalam kereta awal. Perangai lah. Baik. Okay guys, sekarang pukul 6.34. Kita orang dah sampai Jerantut dekat rumah Pak Teh. Okay, I just tunjuk ni je. Tak lah, nak buat apa. Semua orang dah barai dah. Ya Allah, ngantuk tu orang belakang tu. Okay, jom. Okay, aku rasa You buat itu yang part yang klik tu kau edit bagi suara yang trend. Buat just Fola. Buat just Fola memes. Okay, Cepatlah. off ni. Siapa shaking? Alamak, you shaking satu tangan je. Siapa shaking aku dulu? Tak apa yang masih dah lama. Tapi asal muka yang macam bangun tidur lagi. Ha? kan mungkin sentiasa busuk. Apa tu? Rambut Yin ke? Bukan. Ya, ada minyak kat bibir. Dia macam tak selesa. Buat bisa. Apa yang tak selesa? Sekejap. Bapak minyaknya skrin. Lepas tangan getak. Okay guys. Okay guys. Alright guys, sekarang kita nak on the way back to KL. Sekarang pukul 8.21, kemungkinan sampai pukul 11 malam. And Kau lebih kurang seharian sih. Yeah. So esok kita orang dah nak hantar budak-budak ni balik. Yes. Tak merasa pun korang. Kesian korang. Boleh lah, berdua panjang kan. Boring siut. Okay guys. Alright guys. Bye. Hello guys. Hari ni hari Ahad. Sambungan untuk Hari Raya Haji vlog. Sebab kita tak buat apa-apa pun semalam. Basically memang tergantung gila lepas dah balik daripada rumah Pak Teh tu kan. Tak buat closing pun. Sekarang pukul 7 petang, 8 Jun. Kita orang ada plan lah. Kita orang sebelum diorang nak balik. Sepatutnya diorang balik 10 malam ni. Tiba-tiba budak ni pula dia dah memang malas lah baru. Dia buat perangai dia. Dia balik pukul 5 pagi esok. Ya, kita buat dia. Irish kata dia nak ikut sekali lagi 5 pagi tu. Hah? Ya? Haa. Asal? Kita senang macam tu. Kalau nak pergi, kalau pukul 5 itu lagi SI. Kalau nak hantar korang kena gerak pukul 4.30. So 4.30. 4.30. So sekarang ni kita orang nak meluang masa. Pergi mana? Kita nak pergi Sungai Long, nak pergi go-kart Sungai Long, nak main go-kart. Apa tu? Surprise. Orang kata yang tu the longest track. Go-kart in Malaysia. So kita tengoklah macam best sebab dia macam unik, ada lalu macam bawah flyover, highway semua tu kan. So kita try tengok kat situ. Lepas tu plannya balik daripada go-kart, kita orang akan minum-minum, mengopi kat tempat yang dia ajak. Mengmaca. Sebenarnya malas keluar hari ni. Lepas tu
budak 3 ekor ni duk kata jom. Ya. So saya akan turutlah ya, sebab saya memang penat sebenarnya. Tak apalah, esok bila dah hantar, diorang dah berambus. Kayak driving semalam sih. Ha? Kayak drive semalam sih. Bukan, ini tak tahu ke? Saya tak rasa macam jet lag macam tu. Okay, let's go lagi. Jauh juga walaupun Sungai Long ni sebenarnya dekat. Rasanya tempat go-kart ni dia jauh ke dalam agaknya. Sebab 25 minit nak ke situ. Patutnya kalau pergi Sungai Long 15 minit sampai dah. So let's go. Korang tengok nak pergi ke tempat ni, ya Allah, kemain dalamnya. Nampak? Patutlah, sepatutnya kita orang ke Sungai Long 15 minit ni sampai 25 minit dah macam pelik juga kan. Rupanya memang dalam weh. Tak pernah tahu pun tempat macam ni wujud kat tempat area rumah kita orang. Tengok ni. Weh, ni dah macam another macam kita orang dah pergi negeri lain ni. Weh, gila lah weh. Oh, sini lah. Apa? Ada dulu famous juga dah dekat TikTok. Itu antarabangsa. Sini baru. Ya ke? Bukan antarabangsa ke yang famous tu? Healing gila kalau pergi sini. Tak ada orang weh. Memang spot baru tu. Nanti. Wah, si ada tempat entrance weh. Apa benda ni? Gila. Oh, korang. Wih, asal macam beratus je. Ni track dia korang. Asal lu. Ni apa sah? Secret entrance. Kiri. Besar tu. Kan juga orangnya. Apa ni kau cakap flavor? Sekejap je kan kita orang pergi. Best gila. 20 minit je kita orang kat dalam tu. Dia tak ada VIP asal. Korang 20 minit nak pergi, 20 minit kat dalam. Memang petak lah Jubur. Tunggu 2 jam. 2 jam weh, korang kena tunggu. 2 jam, 8, 9, 10 weh. 10 tu pun baru nak ni. Kau tak kerja ke esok? Hari ni Ahad pun. Ya korang. Pergilah kerja. Tapi kenapa kita tak queue lepas tu nanti lagi 2 jam balik kita ni? 949 10 tu sini balik. Gila memang tahan. Ke KL pun yang ni KL. berapa jam nak pergi KL? Jauh ke nak pergi KL? Pergi kopi terus kan? Itu nak pergi mana? Last guys, kita orang pergi Bukit Tungku. So ni pot yang terbaik. Setelah susat Set rasanya 40 minit ke 40 minit ke kat sini. Cantik oh. Dalam gambar boleh tak? Tengok ni korang. Betul. Ya, inilah pemandangan dekat Bukit Tungku. Tempat-tempat yang selalu lepak lu, tapi bawa budak-budak ni datang. Jom. Ini pula. Cantik pula dia punya kala-kala macam ni. Macam Namsan Tower lah. Macam Namsan Tower. Macam Namsan Tower. Itu ke guys, kita dah sampai dekat dojo kopi ni tapi tak ada tempat duduk. Oi, macam-macam benda belakang yang kita orang sekarang ni. Ada je tak kena. So sekarang kita orang nak So kita orang dah beli sedikit kudapan. Kita nak lapik perut sikit. Jom makan guys, makan. Tidak, satu lagi kopi dah. Kopi dah. Jom. So Ain Lihat. dua makanan je. Okay, now we at a TYT. TWT. Sebelah Sovo. 3 with coffee. Siap. Panas. Kita orang tengah mengopi. Ini suasana dia. Ia suka suasana macam ni. Dan mango. Ada dulu. Dia kan cuma. Adik saya dulu. Boleh ikut kita orang je. Korang belakang saja.
carbonara. You like carbonara or not? Yes. Tapi dia tak banyak kuah.